terutamanya lepas genosid dekat Gaza 2023 sampai 2025 tu, banyak dah suara-suara bukan saja dari kalangan progresif tapi daripada golongan konservatif dekat Amerika Syarikat ni mula mempersoalkan kenapa AIPAC ni tak register sebagai foreign lobby lah. Dia ada satu akta lain, dia panggil FARA, Foreign Agent Registration Act kot. Maksudnya mana-mana organisasi yang melobi untuk kerajaan luar kena register bawah FARA. Dia regulator di US lah. Dia regulator. Jadi FARA ni dia akan track duit yang diberi kepada ahli-ahli politik ni, ataupun mana-mana aktiviti dia ni, dia orang kena register dekat FARA ni lah. Dan ada setengah aktiviti Israel ni memang register under FARA. Kalau sebelum ni, bagi contoh, pernah didedahkan antara dia punya operasi Israel dekat Amerika Syarikat ni, dia embed diri dia dalam gereja-gereja ni. Jadi siapa yang pergi gereja ni, dia akan collect dia punya information dan dia akan target untuk dia punya propaganda lah, supaya dia orang ni pro-Israel. Jadi sebab tu kalau kita tengok dekat Amerika Syarikat ni, yang banyak pro-Israel adalah, selain daripada Jewish punya organisation, adalah Christian Evangelical lah. Golongan-golongan gereja ni yang dia orang dah target untuk sokong Israel lah. Jadi AIPAC ni sebenarnya dia salah satu lobby group yang kuat lah, tapi dia sebenarnya bukan satu-satunya lobby lobby Israel di Amerika Syarikat. Dia ada banyak lagi. Dia ada KUFI sebagai contoh. KUFI antara yang besar juga, Christian United for Israel. Itu antara, tapi the most strongest influence adalah AIPAC lah antaranya. Yang terkenal lah, yang terkenal. Dia banyak lagi yang tak terkenal. Yang biasanya dia orang ni bekerjasama ke tak, atau memang different entity yang dia orang buat kerja masing-masing ke, atau macam mana? Dia sebenarnya kalau trace dia punya origin dia, dia kan sama juga. Dia daripada Ministry of Foreign Affairs macam tu lah, dengan embassy dan sebagainya.